Baru lagi. Keliling. Bang, agak-agak ni kan berapa jenis spesies pokok kat sini? Dekat hutan ni ada lebih kurang 2,200 spesies. Ni pokok apa ni? Ni lah. Okey, yang ni pokok bayas. Bayas. Pokok bayas dia berduri. Dia dalam keluarga palma. Seakan-akan pokok apa ni? Pokok pinang, pokok nibong. Pokok kulim. Daerah kulim dia ambil sempena nama pokok kulim ni lah. Pokok ni. Dia macam kulim Kedah ni. Wangi. Boleh makan ke? Tak, bang. Yang ni boleh dibuat ulam. Kawan-kawan boleh cuba lah. Pucuk dia boleh dibuat ulam. Tapi rasa dia pedas sikit. Kita puasa. Lupa pula Bas. Lain kali lah. Pokok paling tinggi dekat sini spesies tualang. Pokok tu boleh mencecah sehingga 40 meter. Okey, Bas. Inilah pokok tualang yang saya cerita tadi. Oh, tu. Yang warna kemasan tu. Tinggi kan? Nampak? Pokok tinggi lah. Itulah antara keunikan dalam hutan ni. Macam-macam boleh kita ketahui, kan? Tengok sungai tu bersih tak, adik-adik? Cantik tu. Tapi nampak hitam lah. Sebab sinilah lubuk kawah kita panggil. Lubuk paling dalam sepanjang Sungai Sedim ni. Oh, paling dalam. Berapa kedalamannya tu? Lubuk ni sedalam 28 kaki. Wow, 28 kaki. Dalam tu. Sebab tu airnya berwarna hitam ya? Ya, sebab tu tempat tu paling dalam kan. Yelah, kita ada macam-macam kat sini. Macam tumbuhan-tumbuhan sebelum jadi kan. Kita ada sungai yang mengalir bersih. Itu semua kita perlu jaga tau kawan-kawan. Supaya generasi-generasi akan datang akan dapat menikmati keindahan seperti yang kita lihat sekarang ni. Tanggungjawab kita bersama kan Abang Hafiz? Ya. Tapi kamu rasa sesuatu tak? Rasa. Dari tadi tak nampak binatang. Monyet tak nampak. Sebab tadi ada hujan sikit. Mungkin kita sesat. Kalau kita bernasib baik, mungkin kita boleh tengok monyet, burung kejap lagi. Tak apalah. Kalau kita jumpa, itu nasib kita lah kan. Tak apa, sekarang ni kita berehat dululah Abang Hafiz ya. Penat juga kat sini. Nak minum pun tak boleh sebab puasa. Baik, kita berehat sambil ajak kawan-kawan di rumah saksikan rancangan seterusnya. Boleh? Boleh. Jom kawan-kawan, saksikan dulu rancangan seterusnya. Saksikan! Cantik sungai tu kalau dapat mandi.